Selepas aku bunuh angkasa untuk membalas dendam, ada lagi seorang teammate dia yang terlepas, yang menjadi antara orang paling pro di atas nama angkasa dan aku. Aku tak tahu ke mana dia pergi dan aku tak tahu dia siapa. Tapi dalam video ni, aku akan pastikan dia mati. Okey, dah dapat ads. So ni aku plan nak buat rumah bawah tanah. Jadi okey, bolehlah cukup banyak. Bolehlah ni. Okey, jadi ni base lama aku. Okey, dah hancur ke dah bah? Jom aku tunjuk base baru aku. Boom. Okey tak? Okey tak? Sebab yang beacon ni aku dapat dari kawan aku. Dia penjaga DN. Ini aku punya macam mana nak cakap, statue. Bukan statue. Dan kat sini belum siap lagi. Sebab tak tahu nak letak apa. Ni pun aku lupa nak ubah. Tak cukup. Pelawak tree susah tu cari. Aku pun adalah bangga sikit dan shock sendiri kat base sampai lupa apa yang perlu aku buat. Cause why not? Base baru kot. Hati ini memanggil namamu, karena separuh aku menyentuh laramu. Sekejap. Mamat Invis tu dah lah ada maze. Dan aku dari dulu sampai sekarang tak boleh nak bunuh dia. Aku ada. Okay, kalau aku minta Wafi boleh. Dekat DN sekarang. Sebenarnya aku ada satu kawan karib ni yang dah lama aku tak jumpa dekat SMP ni. Dia juga gelarkan dirinya sebagai penjaga DN. Dialah orang kuat yang mengawal operasi dekat DN. Aku pun terfikir untuk mengajaknya bertarung bersama aku menentang player invisible tersebut. Aku pun pergi ke Stronghold untuk jumpa dengan Wafi, iaitu kawan karib yang aku sebutkan dah tadi. Dan yelah, aku dah pergi Stronghold, masuklah DN. Apa lagi? Weh. Masuk. Yo. Lama tak jumpa. Tak, masalah kau tak penat ke duduk kat DN ni? Tak. Aku dah lama tak pergi ke sini, so aku macam rindu. Oh my goodness. Ya, apa yang korang nampak sekarang ni adalah penjagaan DN. Dia sendiri yang bina tempat ni untuk jaga DN. Tak nak jaga buat apa? Tak apalah, asalkan cantik. Aku dengar apa-apa lah, tapi sekarang ni okey. Hari tu aku kena attack dengan angkasa dah miskin dah sekarang, dah mampus lah. Aku bunuh dia, aku ni pro. Lepas tu ada lagi satu budak dia ni pakai invisible potion. Aku pun explain dekat Wafi apa yang terjadi sekarang ni dan siapa invisible potion tu dan kenapa aku nak kejar dia. Full enchanted. Aku dah armor aku dah pecah banyak kali dah. Tak adalah, maze dia tu dia pandai maze. Aku tak ada lawan dia seorang. Aku nak minta tolong orang lain tapi tak jumpa. Kalau korang tertanya-tanya kenapa dalam inventory aku ni tiba-tiba ada hampir satu stack enchanted golden apple dan satu stack ender pearl yang aku tak pernah cari pun. Sebenarnya masa off cam
aku ada terjumpa best player invisible tu. Jadi aku pun gaduh dengan dia dan curi barang dia sikit. Bukan kau. Biru Tak masalah je. Aku pergi base dia kan. Just dia bapak kaya cakap aku lagi kaya daripada Pika. Ada banyak dari angkasa. And tanpa aku sedar, sepanjang aku datang ke DN ni, aku pernah ada manusia ikut aku dari belakang. Dan dalam berapa tahun tu dah aku kumpul. Woi. Tu mamak tu. Podang. Mana dia? Sini sikit, aku takut ni lah kena portal. Kau ikut aku pun ni. Negatif. Dah ulang kau tak main lagi. Habis dia tu. Lawan dia hilang. Lucu dia. Oh tu. Hey, ready. Susah lah Mamat dengan ada mesin. Kau nak beri apa? Tapi kan sudah ada juga. Dia nak buang kita punya efek tu. Weh, kau hanturkan beacon kita orang. Bukan kita orang, bukan dia. Tapi aku tahu kumpul semua ni untuk hidup beacon. Kalau macam tu dia hutang. Wow. Okay, dia tahu nampak. Dalam ni dia tak boleh pakai mis. Kalau tersangkut. Kau buat apa ni aku tersangkut? Kok baik, tak payahlah hancur bikin kita orang lagi. Kok kat mana? Tempat kau literally kena serang. Ikan kau semua dah hancur. Masa dia attack kita orang tu, kita orang tengah lengah. So kita orang tak dapat nak ready. Tiba-tiba ready pun tak. Bapak hebat ni. Lah, dia hilang. Sekejap. Kau punya beacon hancur nama. Wow.
Woi. Ini apa tu? Kau pun tempat dah hancur dah. Belah lah, semak betul lah. Oh, nasib baik. Hati-hati. Aku yang kena hati-hati. Woi, totem aku pecah. Aku dah tak ada totem dah. Totem aku pecah. Tak ada. Disebabkan aku dah tak ada totem nak dipakai, aku jadi easy target untuk dia. So dia target aku lah. Weh, penat weh. Aku rasa kita kena lari tau. Memang dah tak lari. Kau tengoklah dia. Jangan bagi dia datuk kan. Boleh. Alah, aku yang kena. Aku tak ada totem. Dulu. Oh, lari. Cepat. Hah? Jom lah. Tapi aku tak ada tu. Tak ada roket. Tak ada roket, tak apa dah. Masa ni kita orang tak tahu mana player invisible tu pergi. Mungkin dia dah lari. Rupa-rupanya dia tak lari pun. Dia just nak manipulate kita orang supaya kita orang lengahkan badan kita orang lagi. Tahu dia lari. Dia tu dah lah lawan asyik lari dia. Panik. Mana? Dia hilang. Sama banyak. Ikut. Kok mana-mana aku pergi mesti kot. Alah, miss pula. Just imagine betapa obsession kau dengan aku sampai kau kena ikut aku lah. Pergi DN, bukan number 1, DN. Kau nak apa dengan aku? Ha? Masa ni kita orang dah lawan lebih daripada setengah jam tau. Penat jari aku. Woi, yang depan aku habis. Office bermilik kau nak give up ni. Ha? Aku penat lawan.
Oh. Ya, bang tahu ya, bang tahu. Sakit, aku tahu sakit. Jangan tidur, ya aku tahu sakit. Ya, aku tahu sakit. Doktor aku tinggal satu je ni. Nak gimana? Oh, lari. Tahu pun nak lari. Dia dapat lepaskan diri, sama macam perlawanan aku dan angkasa hari tu. Kita orang tak dapat tahu dia pergi mana. Kita orang tak tahu dia pergi mana. Tapi kita orang tahu yang kita orang kena sentiasa berjaga-jaga. Weh, potion aku dah habis lah. Alamak. Jenuh lah macam ni. And the pearl aku habis. Ada potion. Tak silap aku. Jap. Oh, Pika. Ya. Pika ada buat ni. Dia tukarkan base dia jadi macam potion shop. Dia dijual potion. Boleh lah ni. Sebenarnya dalam beberapa hari yang lalu, Pika dah ubah dia punya base jadi potion shop. Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat malam. Hello. Yes. Hello, kedai buka? Ya, buka. Ya, kedai tak boleh apa? Kenapa nama dia? Siapa? Aku perlukan potion strength, speed dengan fire. Okey. Harga dia harga potion tu setiap satu diamond. Setiap satu diamond. Boleh lah. Sekejap. Sekejap. Asyik sekejap tu kau pergi mana? Mana Pika? Yo. Woi budak. Mana Pika? Sabar. Thank you. Salah. Oh, tak apalah. Pika dia tengah busy sekarang ni, ada kerja dengan isteri dia. Jangan ganggu dia sekarang. Dia dah kahwin? Dah. Bukan dia remaja lagi ke? Nanti dia datang balik Berapa Dah bayar kan? Dah. Okey lah, bye. Potion shop korang jaga macam tempat simpan netherite. Oh, hello. Sekejap. Aku datang sini. Sekejap. Wahai Toki, aku nak tanya. Okey, kau jawab jujur dengan aku. Okey. Kau ada tak nampak orang invisible pakai netherite armor dengan armor trim warna biru? Tak, dia armor trim dia tu warna biru, gambar mata kat tengah. Baru ingat. Dia customer saya beberapa hari lepas. Kau nampak tak dekat mana? Tak nampak, kalau saya kat guys show dia. Dia datang lagi lah, dia datang. Show. Mampus. Kau nak berbelanja pun macam kalau tak ada tempat ni memang tak tu lah.
Hai. AFK ke budak ni? Dah lah, balik lah. Masa ni aku jumpa Pika untuk bayar dia decorate base aku. Pika ada. Aku jumpa Pika jap. Aku tahu Pika kat sini. Kau nak cuti apa? Ini Minecraft bukan real life. Bawa aku jumpa Pika. Hello. Hello. Dah lama tak jumpa. Kenapa? Tiba-tiba base kau jadi potion shop ni kenapa? Oh, business. Boleh tak kau tolong binakan base aku? Buat cantik secantik-cantik mana mungkin. Boleh tak? Dah. Apa ni? Lah, kau macam dah ready. So boleh lah. Okay. So, base kau mana sekarang? Sorry, baru dia. Base baru aku, koordinat dia. Okay, nanti aku share kat kau Korang ni lepas buat potion shop memang nonchalant pelik-pelik je lah. Aku tak tahu kenapa, tapi Pika macam terlebih nonchalant sekarang. Kenapa? Nak cakap gaduh dengan isteri, dia tu remaja lagi. Okay. Boleh nanti. Okay. Okay, so sebenarnya time off cam aku sempat pergi dekat base angkasa dan curi beberapa barang dia. Cause why not? Mamat tu dah mati kot. Dah jauh dah dari base dia. Sekarang aku hanya perlu fokus dekat satu benda. Mencari Invisible Man. Aku tak tahu dia kat mana dan siapa dia, tapi aku akan pastikan yang dia akan mati. Weh. Ya. Tak nak tanya Pika? Dua tadi Pika. Takut dia tahu. Jom lah. Jom. Masa ni aku dan Wafi bercadang untuk mencari Invisible Man tersebut, dan kita orang pun mulakan dengan bertanya kepada Pika. Yelah, kod dia tahu. Kita mana tahu kalau dia tahu ke tak? Kod yang dia tahu. Apa benda yang aku cakap ni? Wafi. Ayo. Awal sampai. Here. Kau depan. Mana Pika? Guide dia pun hilang. Yeah. Pika. Oh, ni ada note. Pika cuti. Apa? Cuti pula. Ni kan Minecraft, nak cuti apa? Bukan real life pun. Terus di sini. Dulu Pika tak macam ni. Zaman aku kawan dia. Weh. Tadi aku macam nampak partikel. Hello? Tu. Pika dan guide-guide-nya semua hilang. Kita orang tak tahu kenapa. Tapi macam ada partikel invisible je aku tengok. Orang lain, kalau Invisible Man dia dah siap dengan armor dia dah. Weh, kau nampak tak Invisible kat sini? Dia ada mic ke? Oh, ada. IDK, alah. Sama je, blur macam kau. Rupa-rupanya Invisible Man tu kat sini. Patutlah selama ni hilang. Diorang ni kenapa terdiam? Oh,
Wait. Siapa tu? Oh my god. Tu dia lah. Ha? Tu dia. Invisible. Alamak. Wait. Kat base speaker pun ada. Wait, tempat ni kan tempat PUBG. Alamak. Aku loh. Mana aku tahu? Aku pernah buat lagu ni. Oh god. Tak, at least sini ada beacon. Macam tempat kau dah hancur dah. Ni. Oh my god. Oh. Hati-hati. You know what? Aku bawa lighter aku lah. Mana dia? Salah orang gila tu aku. Mana dia? Hilang. Okay, aku dah use dulu. Aku dah bisa. Nah. Hati-hati. Kau tak payah nyanyi boleh tak? Tak payah nyanyi boleh, tengah serius ni. Literally kita tengah hidup mati ni.
range dia bapak jauh. Dan masa ni Wafi dah tak ada totem dah. So ada benda buruk terjadi. Dan yang paling buruk sekali aku pernah tengok adalah Pika. Betul, Pika adalah Invisible Man, orang yang aku cari selama ni. People, kenapa kena Pika? Sekejap. Patutlah selama aku lawan dia tak pernah nak muncul. Tiba-tiba ada lagi seorang player invisible yang nekat nak tolong aku. Apa? Kau Pika ke? Aku datang nak bagi mesej. Mesej apa pula ni? Aku punya kawan dah jadi vil. Dalam buku yang dia bagi aku tu ada tertulis, jika kau perlukan sedikit pertolongan dan letupan, cari aku di Nether Fortress. Nether Fortress? Hoi. Lah. Invisible Man kedua pula. Weh. Wafi. Pika Invisible Man. Ya, aku boleh betul juga. Tak, kau ni biar betul. Aku dah lawan dengan Mamat ni dah lama. Baru sekarang aku nak tahu dia ni Pika. Tak, sekarang ni aku tak kisah berapa lama aku lawan dengan dia. Yang aku kisah Pika. Tapi dia tu kuat. Sekuat-kuatnya dia, kita kena ambil balas dendam balik kat dia. Kau tengok apa dia dah buat kat kita. Kau punya base, friendship kita, semua dia hancurkan. Aku ingatkan Pika ni sumber pertolongan aku, kawan aku, sahabat aku. Rupanya apa? Villain. Rupanya apa? Orang jahat, orang yang acah-acah jadi kawan, talam tu muka, musuh dalam selimut. Kau nak bertenang apa? Dia tu kawan kita, antara orang yang paling kita percaya dalam server ni. Lepas tu nak tengok yang dia tu jadi villain. Sekarang ni benda yang aku boleh percaya, kau seorang je. By the way, ada orang, tak tahu orang mana, tapi bukan Pika. Dia datang ni. Dia ada bagi. Kau siapa? Kau offer nak tolong kita orang? Jom pergi Nether. Pergi Nether? Okey. Sekarang aku dah tahu siapa Invisible Man. Aku akan pastikan untuk hapus riwayat pembelot tu.